Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saidatul Asma Dan saya Aisyah Ahmad Ihsan dari TV11 Selamat datang ke kejohanan olahraga MSSWP 2026. Jom kita saksikan aksi hebat para atlet sepanjang kejohanan ini. Assalamualaikum Tuan, saya Saidatul Asma dari TVPSS 11 Tour. Izinkan saya bertanya satu soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan Tuan terhadap atlet-atlet yang menyertai kejohanan olahraga MSSWP 2026 pada tahun ini? Alhamdulillah, sebenarnya kejohanan olahraga MSSP ini, kalau kita tengok di Malaysia ini merupakan satu platform awal bagi semua atlet di peringkat sekolah untuk bertanding di peringkat MSSM dan seterusnya peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa nanti. Ini adalah satu peluang kepada semua atlet untuk mencungkil bakat. Kita tengok mana bakat-bakat yang terkini, bakat-bakat yang terpendam dan semua orang yang kita boleh konjurkan di peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Dan harapan saya semua orang menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dan inilah peluang untuk kita bersaing dan menentukan. Dan semua yang bertanding sebenarnya adalah juara dan johor. Terima kasih Tuan. Sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah harapan Tuan terhadap atlet-atlet yang menyertai kejohanan acara ini? Saya berharap semua atlet bertanding dengan semangat kesukanan yang tinggi, memberikan yang terbaik dan ini akan menjadi satu platform untuk memastikan Putrajaya dipenuhi dengan bakat-bakat yang murid-murid yang berbakat untuk kita maju lagi ke hadapan. Terima kasih Tuan. Amin. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it's life. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. Assalamualaikum Marina. Tahniah kerana telah mendapat anugerah olahragawati MSSWP 2026. Apakah perasaan anda selepas mendapat kejayaan ini? Saya rasa sangat gembira sebab mengharumkan nama sekolah. Terima kasih kepada cikgu yang melatih saya daripada saya slow sampai sekarang. Assalamualaikum Bang. Salam. Apakah perasaan tahniah Bang kerana mendapat anugerah MSSWP tahun ini? Ya, saya. Apakah perasaan anda selepas memenangi acara MSSW tahun ini? Perasaan saya gembira tapi agak sedih sikit sebab tak dapat buat best timing lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Di sebalik kejayaan kejohanan ini ialah komitmen dan dedikasi semua petugas
yang bekerja tanpa mengenal penat demi memastikan setiap acara berjalan dengan lancar. Tahniah kepada semua atlet, guru, jurulatih dan Nursetia. Terima kasih kerana bersama TVPSS SK Putrajaya Presin 11-2. Terima kasih dan Nadi. Itu sahaja dari kami. Jumpa lagi dari liputan khas yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.